Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek bimbingan dan juga kaunseling kita pada kali ini, kita akan membincangkan 4 teknik modifikasi tingkah laku yang boleh diambil oleh guru dalam menangani masalah di dalam bilik darjah. Baik, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Aisyah binti Azhar, Nurul Nadira binti Muhammad Jafri Zain dan juga Nabila Naswa binti Ahmad Razi. Okey, baik. Pengenalan ringkas, modifikasi tingkah laku adalah pendekatan terapi yang berasaskan prinsip saintifik dan psikologi kognitif untuk mengubah tingkah laku yang tidak diingini menjadi tingkah laku yang positif melalui pengukuhan atau hukuman. Okey, guru boleh menggunakan teknik ini untuk menangani pelbagai masalah di dalam bilik darjah seperti ketidakpatuhan, gangguan semasa kelas ataupun kurang tumpuan. Okey, untuk teknik yang pertama adalah pengukuhan positif. Okey, maksud pengukuhan positif ni adalah memberi ganjaran ataupun pujian selepas tingkah laku yang diingini berlaku untuk meningkatkan kemungkinan tingkah laku itu berulang Okey, contoh aplikasi yang kita boleh buat, guru memberikan pelekat ataupun pujian bagus kepada murid yang menyiapkan kerja rumah tepat pada waktunya. Baik, yang kedua, aplikasi yang boleh kita buat adalah memberi bintang ataupun mata ganjaran apabila murid menunjukkan sikap membantu rakan. Okey, dari situ kebaikan yang kita dapat adalah meningkatkan motivasi murid secara positif dan membina tingkah laku yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Muhammad Jafri Zain, nombor metrik KIDL 240204008. Baik, saya akan menerangkan berkaitan pengukuhan negatif. Pengukuhan negatif adalah satu teknik dalam teori pembelajaran yang melibatkan pengurusan atau penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku yang diinginkan. Teknik ini sering digunakan dalam berbagai situasi seperti di tempat kerja, di sekolah ataupun di rumah. Dalam konteks pembelajaran, pengukuhan negatif dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi murid-murid untuk melakukan perilaku yang diinginkan seperti menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah, contohnya membersihkan kamar. Contoh lain, seorang guru dapat memberikan hukuman kepada murid-murid yang tidak menyelesaikan tugas. Namun, jika mereka menyelesaikan tugas, hukuman tersebut akan dihapuskan. Dengan cara ini, murid-murid akan lebih cenderung untuk menyelesaikan tugas kerana mereka ingin menghindari daripada hukuman. Okey, seterusnya, namun pun begitu perlu diingatkan bahawa pengukuhan negatif harus digunakan dengan lebih berhati-hati. Jika digunakan secara berlebihan, pengukuhan negatif dapat menyebabkan stres kepada murid, pelajar ataupun anak-anak. Oleh itu, penting untuk menggunakan pengukuhan negatif secara seimbang dengan pengukuhan positif seperti memberi reward atau perilaku yang diinginkan. Selain itu, pengukuhan negatif juga dapat digunakan dalam situasi lain. Di tempat kerja contohnya, seorang ketua dapat memberikan peringatan kepada pekerja bawahan yang tidak memenuhi target. Namun, perlu diingatkan peringatan tersebut akan dihapuskan jika mendapat kesemenangan dalam tempoh pekerjaan. Seterusnya, untuk bekerja dengan lebih keras dan memberi tumpuan dalam pekerjaan. Dalam kesimpulan, pengukuhan negatif adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi seseorang individu. Namun, perlu diingatkan bahawa pengukuhan negatif harus digunakan dengan lebih berhati-hati dan seimbang dengan pengukuhan positif. Dengan menggunakan pengukuhan negatif secara efektif,
kita dapat meningkatkan motivasi perilaku yang diinginkan dalam berbagai situasi. Seterusnya, hukuman. Hukuman adalah satu tindakan atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan hukuman adalah untuk mengurangi kemungkinan perilaku yang tidak diingini tersebut terjadi lagi pada masa akan datang. Dalam konteks pendidikan, hukuman dapat digunakan sebagai satu alat untuk mengajar pelajar-pelajar tentang perilaku benar ataupun tidak benar. Contohnya, seorang guru dapat memberikan hukuman kepada murid-murid yang tidak menyelesaikan tugas seperti menulis kalimat yang sama beberapa kali atau membersihkan kelas. Dengan cara ini, murid-murid akan belajar bahawa perilaku tidak menyelesaikan tugas adalah tidak dapat diterima dan akan berusaha untuk menghindari daripada berbuat demikian. Namun, perlu diingatkan bahawa hukuman harus digunakan dengan lebih berhati-hati dan seimbang. Hukuman yang terlalu berat atau tidak adil dapat menyebabkan stres kepada murid-murid serta dapat merosakkan hubungan antara guru dan murid tersebut. Oleh itu, penting untuk menggunakan hukuman secara profesional dengan tujuan yang jelas, iaitu untuk mengajar, mendidik perilaku, bukan untuk menghukum atau menyakiti murid tersebut. Contohnya, hukuman yang efektif adalah dengan menggunakan hukuman yang terikat dengan perilaku yang tidak diingini. Contoh, jika murid tidak menyelesaikan tugas, hukuman yang diberikan dapat berubah menyelesaikan tugas tersebut di luar jam sekolah. Dengan cara ini, murid-murid akan belajar bahawa perlakuan tidak menyelesaikan tugas akan memiliki konsekuensi yang terkait dengan perilaku tersebut. Kebaikan hukuman adalah dapat membantu mengurangi perilaku yang tidak diingini, meningkatkan disiplin. Namun, perlu diingatkan bahawa hukuman harus digunakan secara seimbang dengan pengukuhan positif. Perilaku yang diinginkan seperti memberi reward atau reward untuk perilaku yang diinginkan. Dengan menggunakan hukuman secara efektif, kita dapat membantu murid-murid belajar dan mengembangkan perilaku yang lebih baik. Kesimpulannya, hukuman adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengajar dan memperbaiki perilaku murid. Namun, harus digunakan dengan hati-hati dan seimbang. Dengan menggunakan hukuman secara profesional dan dengan tujuan yang jelas, kita dapat membentuk ataupun membantu murid-murid belajar dan mengembangkan perilaku dengan lebih baik. Okey, itu saja saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Definisi pemodelan tingkah laku ialah mempamerkan atau menunjukkan tingkah laku yang diingini supaya murid dapat meniru dan mempelajari tingkah laku tersebut. Contoh aplikasi yang boleh digunakan ialah guru mempamerkan cara bercakap yang sopan ketika memberi arahan kepada murid supaya murid dapat meniru cara bercakap yang baik. Yang kedua, guru boleh menunjukkan cara bekerjasama semasa aktiviti kumpulan sebelum murid melakukan tugasan mereka masing-masing. Kebaikan yang boleh didapati ialah murid akan belajar secara langsung melalui pemerhatian dan mencontohi tingkah laku yang positif. Kesimpulannya, dengan menggunakan teknik modifikasi tingkah laku ini, guru dapat menangani masalah tingkah laku dalam bilik darjah secara sistematik dan berkesan. Penggunaan gabungan pengukuhan positif, pengukuhan negatif, hukuman dan pemodelan tingkah laku dapat membantu murid membangunkan tingkah laku positif dan meminimumkan tingkah laku yang mengganggu proses pembelajaran. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.